Saya tengah tengok mesin padi sambil buat video lah. Antara barang yang saya pakai yang ni lah, topi ni. Topi yang lebar ni. Okay. Lepas tu spek ni, spek anti silau ni lah. Dia ada UV 400 Shimano. Okay. Sesuai lah pakai di waktu tengah hari tu kan. Okay, lepas tu yang ketiga ni, sarung lengan ni. Sesuai lah dipakai di waktu tengah hari kan, mengelakkan yang terbakar panas. Taklah terbakar panas sangat kita punya lengan kulit tu kan. Jadi kita boleh pakai lah. Kita boleh pakai lah dekat kita punya lengan tu kan. Sesuai untuk yang buat aktiviti ataupun kerja di tengah panas tu sesuai. Sebab dia boleh kita melindungi kulit kita daripada terbakar panas ataupun sunburn. Jadi punya kualiti kain ni pun sejuk, selesa pakai. Kalau kita berpeluh ke tak gatal lah tangan saya pakai dah. Memang sesuai lah untuk pakai di waktu tengah hari tu. Jadi sesuai untuk yang buat kerja ke, yang nak ronda-ronda tu, yang tak mau pakai baju tebal-tebal tu boleh pakai sarung lengan yang macam ni lah. Sarung lengan ni dia sesuai pakai ni. Dia boleh pilih warna juga. Dia ada warna putih, warna hitam. Dia juga boleh pilih warna. Yang saya pakai ni warna hitam lah. Dia boleh pakai seluruh Everest. Spek yang saya pakai ni anti silau. Spek anti silau. Itu topi pun ada. Topi. Jadi kita boleh adjust. Tali boleh adjust, nak ketatkan, nak longgarkan boleh adjust lah topi. Dia juga ada pelindung di bawah tengkuk kita. Jadi boleh pakai topi ni. Boleh pakai topi. Atau back camera pun ada. Back camera. Saya pakai back camera yang macam ni. Back camera yang saya pakai ni. Back camera yang saya pakai ni. Okay, sesuai lah pakai. Boleh letak kamera, boleh letak aksesori kamera, boleh letak lens, perakam video. Dia juga ada tali, dia juga tangkai kita boleh pegang. Di sebelah ni pun ada. Kita boleh letak lagi di sebelah ni. Di sebelah ni pun kita boleh letak. Atau zip pun banyak. Okay, macam di tepi ni pun ada. Di depan ni pun ada zip ni. Ni. Depan ni pun ada zip. Jadi dalam pun ada lagi zip. Kita boleh letak lah. Aksesori, bateri, ataupun kamera. Kita boleh letak. Ni pun ada zip ni. Dia ada zip. Kita boleh letak ni aksesori kamera. Contoh macam saya letak ni, bateri lah. Di bawah ni boleh letak kamera lah, kamera ataupun perakam video ataupun camcorder. Dia ada kompartmen. Kita boleh bahagikan dua ataupun kita nak adjust macam mana boleh. Boleh. Jadi kita boleh adjust, dia punya tali pun boleh adjust. Tali pun boleh adjust. Kita tengok tali pun boleh adjust tak? Tali boleh adjust, tali. Tali boleh adjust. Nak beli back camera pun boleh. Macam-macam lah. Antara produk yang saya pakai lah. Back camera. Okay, spek anti silau ni. Shimano. Dia ada warna hijau. Boleh pilih. Dia ada macam-macam lagi lah. Boleh pilih warna. Jadi bila kita pakai waktu tengah panas tu, tak silau mata. Kita punya mata tu tak silau sangat lah. Dia ada warna hijau je ni. Dia ada UV 400. Sesuai untuk dipakai di waktu tengah hari ni. Jadi sesuai pakai tengok. Sesuai pakai. Okay. Ni. Dia punya bingkai plastik. Dia punya bingkai plastik. Walaupun plastik yang tahan lasak lah. Kalau jatuh pun tak ada masalah. Boleh pakai. Okay. Ni. Warna pun boleh pilih. Kalau tak mahu warna hijau yang macam ni, boleh pilih warna lain. Okay, topi pun ada topi. Ni. Topi. Topi pun ada. Topi tali ni boleh adjust. Tali boleh adjust. Ni nak ketatkan, nak longgarkan boleh adjust. Nak ketatkan, nak longgarkan boleh adjust. Boleh adjust. Tak ada masalah. Ni. Dia topi boleh adjust. Okay, saya juga pakai tripod ni. Tripod ni dia kaki 3 lah. Kaki 3 untuk kamera. Kalau nak gulung ni pun nak pasang pula. Kita pulang je ni. Pulang. Pulang. Okay. Lepas tu kita boleh tarik lah. Kita boleh tarik. Boleh tarik. Boleh tarik. Okay, boleh tarik. Lepas tu kita boleh tutupkan. Kita boleh tutupkan macam ni. Okay. Kita boleh bagi pendek macam ni. Kita boleh bagi pendek macam ni lah. Kita boleh bagi pendek. Lepas tu, kalau tak mahu bagi pendek, kita tak mahu bagi ni, kita boleh pusing ni. Okay, kita boleh pusing. Okay, kalau tak mahu macam ni, kita boleh pusing. Kita pusing. Kita letak macam tu. Okay, satu juga boleh lock. Kita boleh pusing, kita lock dah. Dia tak terkeluar. Okay. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Mudah lah nak bawa. Nak bawa dia pun mudah. Nak masuk dalam beg ke apa mudah. Okay.